Pokok kari ni memang dah seperti kebiasaan. Kalau ada masalah daunnya, memang saya akan potong, pangkas semua dahan-dahannya. Dan kali ini saya nak kongsi antara punca-punca semut datang ke pokok kari ni adalah sarang burung ni. Bekas sarang burung ni memang dah lama sebenarnya saya nampak, tapi saya biarkan. Rupa-rupanya itulah tempat semut bersarang. Daun kari yang saya buang ni ada sebahagiannya masih elok lagi, tapi alang-alang dah potong, saya potong semua sekali. Pokok kari ni macam biasa masalahnya kawan-kawan, kalau tidak daunnya berbintik, dia akan diserang oleh ulat berwarna hitam. Dan selepas 2 minggu, nampak sendiri kan kawan-kawan, daunnya memang akan naik semula. Pada peringkat awal seperti ini, kalau boleh kita sembuh dengan Organic Garden Neem Oil sebagai kawalan serangga perosak. Pucuk muda daun kari ni pada pengalaman saya memang menjadi kegemaran ulat. InsyaAllah selepas kita sembuh Neem Oil ni, memang masalah ni dapat dikurangkan. Nampaknya batang pokok kari ni masih elok lagi bersih kawan-kawan. Nampaknya masalah kulat tiada lagi menyerang batang pokok kari. Inilah rutin yang saya boleh lakukan untuk pokok kari ni. Jika ada masalah, memang saya akan buat pangkasan. Di tempat saya ni, serangga perosaknya memang banyak.